Wei, Wei, ini pelabur ni siapa ah? saya Siti. Apa hal? Amoy, Siti ah. Ingat ke ini aunty lah. Ya, aunty. Semalam you ala beli kan itu almari pintu punya? Can you help me? Boleh tolong sama aunty ke? Apa hal? Itu aunty tak tahu tau. Tak tahu apa. Saya punya staff itu sudah booking punya lah. Aduh, aunty. Mana boleh itu macam? Saya sudah angkut itu barang tu, aunty. Ayah, jangan itu macam lah. Aunty ini customer semua yang jenis lama punya customer tau. Oh, aunty mau jaga aunty punya customer lama. Saya customer baru pun aunty tak mau jaga ke? Bukan itu macam. Sekarang ni tolong saya. Bagi tahu you punya tempat, macam mana mau pergi rumah you. Kita kasih tukar balang yang... Aunty suka-suka je saja kan macam tu, aunty. Macam mana aunty bisnes ni? Ayah, jangan marah lah, Amoy. Sebab itu... Mana saya marah, aunty. Aunty sendiri kena alert lah benda tu, aunty. Aunty yang bisnes, bukan saya. Saya pembeli. Tak boleh cakap ini macam. Saya lupa ke apa kan. Kalau aunty cakap itu macam, semua orang pun boleh cakap macam tu. Saya sudah lupa lah ini orang punya. Mana boleh itu macam, aunty? Amoy. Saya sudah sini kerja 35 tahun tahu kerja dalam ini bidang. Belum satu kali pun saya punya customer kasih malam macam you tahu. Itu almari anak saya punya birthday semalam, hadiah untuk dia tahu, aunty. Kalau aunty nak saya jaga aunty punya perasaan, saya sebagai ibu, aunty, macam mana mau jaga hati dan perasaan anak saya, aunty? Kalau aunty tak percaya, aunty, saya sudah beli, saya sudah bayar. Saya bukan rompak punya. Kalang ni tolong bagi saya 1 minit cakap. Lu cakap itu macam missing. Aunty marah saya lah. Saya taklah marah sama you. You yang marah sama saya. Sekarang ni aunty punya silap tau. Bukan saya punya silap. You shut up deh. Tadi lu cakap. Sekarang saya mau cakap boleh ke? Haiya. Sekarang saya mau bagi tahu dari tadi. Saya bukan anti Cina mah. Saya Fala Fauzana. You faham ke? Aunty thanking sama saya, aunty. Ya Allah. Saya bukan anti. Saya Fala Fauzana. Awak faham tak? La ilaha illallah. Dia nangis pula. Apa ni, Farah? Farah, kau tahu tak? Aku setiap pagi dengar pakai ni panggilan hangit. Sekarang ni terkena pula. Habis tu, dah awak bercakap tanpa henti. Saya macam mana saya nak bagi tahu dekat awak yang saya ni? Farah, kau tahu tak? Almari tu memang aku minat dari dulu lah. Aku mencari Farah. Tolonglah. Saya tak marah kat awak. Awak pun tak marah kat saya kan? Kau memang pandai kan. Kalau cakap Cina, kau memang pandai. Sebab aku tak becam suara kau. Padahal setiap pagi aku dengar tau.